Badan manusia ni macam satu alam semesta yang tersendiri, sistem yang kompleks dan rumit yang sentiasa menarik perhatian kita. Salah satu perjalanan paling menakjubkan dalam alam semesta ini adalah perjalanan sperma, satu entiti mikroskopik dalam misi untuk mensenyawakan telur. Pengembaraan ini bermula dengan berjuta-juta sperma dilepaskan dan dalam satu pancutan memulakan perjalanan yang berbahaya melalui saluran pembiakan wanita. Faraj, peringkat pertama perjalanan ini adalah persekitaran yang bermusuh untuk sperma. Banyak yang tewas kepada sifat asidnya. Yang bertahan pula menghadapi perjalanan panjang melalui serviks, pintu masuk ke rahim yang menjadi lebih telap semasa ovulasi. Rahim, organ berotot, membentangkan cabaran lain dengan dindingnya yang dilapisi silia yang boleh menyapu sperma. Didorong oleh naluri, sperma yang masih hidup sampai ke tiup falopio, tempat persenyawaan berlaku. Pertemuan sperma dan telur adalah detik yang sangat penting, menandakan permulaan kehidupan baru. Telur jauh lebih besar dari sperma adalah khazanah bahan genetik, menunggu untuk dibuka. Apabila sperma berjaya menembusi lapisan luar telur, permukaan telur mengeras, menghalang sperma lain daripada masuk. Di dalam telur, nukleus sperma dan telur bergabung, menggabungkan bahan genetik mereka untuk membentuk satu sel tunggal, zigot. Zigot bersel tunggal ini adalah pelan tindakan untuk manusia baru, mengandungi semua maklumat genetik yang diperlukan untuk menentukan sifat individu. Zigot mula membahagi dengan cepat, berubah menjadi bola sel yang dikenali sebagai blastocista semasa ia bergerak ke bawah tiup falopio menuju ke rahim. Blastocista kemudian menanam dirinya ke dalam dinding rahim, menandakan permulaan kehamilan. Perjalanan dari zigot bersel tunggal kepada janin yang terbentuk sepenuhnya adalah bukti kuasa alam semula jadi yang luar biasa. Setelah tertanam di dalam rahim, blastocista terus membahagi dan membezakan, membentuk pelbagai organ dan tisu manusia yang sedang berkembang. Dalam trimester pertama, peringkat perkembangan yang paling kritikal, pelan badan asas dibentangkan. Jantung mula berdegup, otak dan saraf tunjang mula terbentuk, dan struktur asas organ muncul. Menjelang akhir trimester pertama, embrio adalah kira-kira saiz sebiji limau. Trimester kedua menandakan tempoh pertumbuhan dan kematangan yang pesat. Janin mula bergerak dan menendang, dirianya mula berkembang, dan ia juga menumbuhkan rambut dan kuku. Ibu boleh merasakan pergerakan ini, peringatan nyata tentang kehidupan yang berkembang di dalam dirinya. Trimester ketiga adalah masa untuk janin bersedia untuk hidup di luar rahim. Kelahiran anak, kemuncak 9 bulan kehamilan adalah pengalaman transformatif, baik secara fizikal maupun emosi. Apabila janin mencapai tempoh penuh, badan ibu mula bersedia untuk bersalin, satu siri kontraksi kuat yang akhirnya akan menolak bayi keluar ke dunia. Bersalin selalunya proses yang panjang dan sukar, ditandai dengan kesakitan dan tekanan yang kuat. Serviks secara beransur-ansur mengembang untuk membolehkan kepala bayi melaluinya. Bayi bergerak ke bawah saluran kelahiran, dibimbing oleh kontraksi ibu dan bantuan profesional perubatan. Akhirnya, selepas apa yang kelihatan seperti selama-lamanya, bayi muncul, mengambil nafas pertamanya dan mengumumkan kedatangannya dengan tangisan. Detik ini menggembirakan dan meletihkan, kemuncak penantian selama berbulan-bulan dan bukti kekuatan semangat manusia yang berkekalan. Kelahiran seorang anak bukan sahaja peristiwa peribadi. Ia adalah bukti kepada pertumbuhan berterusan populasi manusia. Pada tahun 2025, populasi global mencecah kira-kira 8 bilion, angka yang mengejutkan yang mencerminkan kejayaan kita sebagai satu spesies. Walau bagaimanapun, pertumbuhan ini bukan tanpa cabarannya. Kita berhadapan dengan isu kekurangan sumber, kemerosotan alam sekitar dan ketidaksamaan sosial. Meramalkan masa depan populasi manusia adalah tugas yang kompleks, dipengaruhi oleh faktor seperti kadar kelahiran, kadar kematian, dan corak migrasi. Berdasarkan trend semasa, pakar menganggarkan bahawa populasi global akan mencecah sekitar 9 bilion menjelang 2035. Pertumbuhan berterusan ini menggariskan kepentingan pembangunan mampan, memastikan generasi akan datang mewarisi planet yang mampu menyokong mereka. Ia adalah cabaran yang memerlukan perhatian kita, kepintaran kita dan kehendak kolektif kita untuk mewujud masa depan yang lebih baik untuk semua.